Jika kita sempat solat jenazah yang hadir di hadapan, bolehkah kita solat jenazah secara ghaib? Jika boleh, berapa lama qada masa? Kita tidak sempat. Solat jenazah ada 3 cara. Yang pertama, mayat ada depan kita, macam yang sokmo kita sembahyang mayat di masjid, di surau, di rumah. Faham lagi? Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, mayat sudah ditanam di dalam kubur. Kita balik tu siap dah tanam, maka kita sembahyang di atas kubur. Cara yang tiga, mayat ada Mekah. Contoh, kita duduk di Teresak ni, dapat maklumat pak saudara kita Wak Haji meninggal di Mekah. Faham? Maka kita sembahyang mayat tak ada di Teresak ni, mayat ada di Mekah. Dipanggil solat jenazah ghaib. Ingat cara mana niatnya? Sama macam sembahyang biasa jenazah. 4 kali takbir. Takbir pertama kita niat, Allah, aku sembahyang solat jenazah ghaib bapak saudaraku si Pulan, atau ibuku tak payah sebut nama kerana ibu kita tidak dosa je. Faham lagi? Dengan 4 takbir fardu kerana Allah Taala. Lepas tu baca Fatihah, takbir yang kedua selawat, takbir yang ketiga doa kepada mayat, takbir yang keempat salam. Itu cara dia. Cuma kalau nak semayang jenazah ghaib, kita duduk di Teresak, di Kuala Berang, kawan kita meninggal di Kuala Lumpur, kita tak pergi, faham? Boleh semayang sini. Kawan kita ada di mana? Di Johor Bahru meninggal, contohnya. Kita di Kuala Berang, boleh semayang, tak wajib kita pergi di Johor Bahru tu, faham lagi? Syaratnya gini, mestilah mayat itu sudah selesai dimandikan, sunat selepas dikapankan. Kalau tak mandi lagi kita sembahyang ghaib di sini, tak sah. Faham lagi? Jadi nak buat gua ni, nak tahu mayat pak saudara ada di Perak tu, kita anak saudara ramai-ramai duduk di Teresak ni, nak tahu gua ni mandi tak lagi? Telefon lah, sakit tayar pokok ni. Takkan dah reti bagi tu semua. Telefon, halo, ni anak dara arwah anak dara si jenazah si mati ni, duduk Kuala Berang ni. Jadi kami nak sembahyang ghaib ni, nak tanya dah mandi dah lagi? Tu imam dia kata mandi dah. Mandi dah, sah kita sembahyang sini. Faham lagi? Mayat sudah dimandikan. Kalau mayat itu tak mandi lagi, tak sah. Dah kalau kita pergi sembahyang dah salah, tak sah kau. Cuma tak berdosa lah, tidak sengaja. Faham? Kita ingat mandi dah, rupanya tu imam mandi dah, mayat tak lagi.